Mengapa perangkap keluluk daripada bekas sabun ni sahabat, saya potong bahagian pemegai dia ni sahabat, dan saya masuk kembali ke dalam, saya masuk ke dalam bekasnya kembali. Antara sebabnya sahabat, bagi memudahkan saya untuk keluarkan koloni lebah keluluk hasil daripada perangkap inilah sahabat, seperti dalam video ni lah sahabat, kalau sahabat dapat lihat lah. Itu antara sebabnya sahabat. Dan kalau saya terbuat lagu tu boleh kok? Boleh je sahabat. Tapi perangkap keluluk ni sahabat kena pecah balik dan sahabat pakai buai lah, tak boleh guna kembali. Itulah nak saya buat ni sahabat. Apabila saya buat lagu tu sahabat, perangkap keluluk ni saya keluarkan koloni dia, saya masuk ke dalam kotak hive. Manakala dia punya perangkap ni saya boleh guna balik. So hasil propolis yang ada dalam perangkap lebah keluluk ni saya guna je, saya keluarkan koloni dia, propolis sisa tinggalan daripada sisa perangkap ni saya guna balik. So saya tak perlu dah lah nak masuk ke propolis baru ke dalam perangkap. Tambahan pula sahabat, propolis terhasil daripada koloninya sendiri itu lebih mujarab lah sahabat, untuk tarik lebah keluluk lain untuk masuk ke dalam perangkap yang kita baru servis ini. Cuma sahabat, perangkap daripada botol sabun ni sahabat kena buat pemindahan koloni lebah keluluk masuk ke dalam kotak hive kalau sahabat nak pakai balik lah sisa-sisa propolis yang ada pada perangkap. Kalau sahabat tak saya potong macam saya buat ni boleh je sahabat. Cuma semasa nak masukkan propolis sekali pertama tu agak susah lah sikit sahabat, sebab lubang dia sempit ya. Kalau potong macam saya buat ni, lubang dia luas sikit. Lepas tu kalau kita nak keluarkan koloni pun mudah, tarik daripada bawah je. Kalau tak buat macam saya buat ni, tak ada masalah pun kalau sahabat nak buat yang mana satu. Sama ada nak potong ataupun tak nak potong, boleh saja. Yang penting sahabat, pemasangan perangkap tu dan juga penghasilan perangkap tu kenalah betul, barulah ada hasilnya sahabat. Okey sahabat, semoga bermanfaat. Kita jumpa di video yang akan datang sahabat. Terima kasih kepada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.